Okay, dia start recording kat bawah ni dia warna merah. Nampak tak? Okay, so kita minimize dia. Kemudian kita buka Telegram tu. Saya dah hantar gambar kat put tu. Okay, ambil gambar ni, right click. Ya, save as. Masuk dekat situ. Foto tu kita buanglah nama tu. Itu dia situ gambar Puteri. Nama Mak Puteri apa? Puteri juga kan? Okay, so gambar Puteri Fida. Underscore ke yang Underscore. Sentiasa underscore. S.A. Sharifah. Sharifah Syahura. Sharifah Syahura. Lepas tu underscore bawah S. Lepas tu nak ada tu boleh juga underscore B01 lah, version 01. Okay. Dekat sini kan dia tulis ni JPEG kan. So kita accept je lah JPEG tu. Kemudian kita tekan enter untuk save. Okay dah. So sekarang kita punya tujuan asal kita nak buka balik Word ni. Word tadi. Yang ni kita bangkah sebab dia tak muat kita punya screen. Okay. Kemudian pergi dekat atas ni insert. Insert picture. Okay. From this device. Okay. Kemudian kita ambil gambar kita tadi. Dekat folder kita tadi lah. Folder Puteri Fida. Klik 2 kali. Keluar tak gambar? Klik 2 kali. Ada gambar kita ambil. Kemudian klik insert. Okay. Itu dia gambar kita. So sekarang dia besar kan? Cara kita nak kecilkan dia. Okay. Sebelum apa-apa berlaku, file save as dulu. Sebelum kita buat apa-apa kepada gambar tu. So kita version 04 underscore I huruf besar insert gambar. Insert gambar. Okay, enter. Okay. Okay, boleh lah tu. Okay. So kita dah insert gambar kan? Okay. Cara kita nak insert gambar tu, kecilkan dulu. Kecilkan. Okay. Pergi pada gambar ni, dia ada 4 penjuru kan? Pilih mana-mana penjuru, kecilkan dia. Sama ada dengan mouse. Okay. Kecilkan dia. Lagi kecil. Penjuru dia tu tekan. Bawa pergi dia ke atas. Dekat lorong Puteri Fida tu. Cuba gerak. Naik atas. Lagi. Tak nafas. Kau tak jadi. Lama. Scroll ni. Pakai scroll ni ataupun control home. Control home. Control home. Mouse tu lepaskan dia. Control home. Okay, tadi sekarang kecilkan dia punya ni. Kecilkan dia punya. Dia ada 3 muka surat dah. Okay. Mana gambar hilang? 4. Okay, 4. Okay. So ambil gambar tu, Ctrl X, klik kat situ. Klik gambar tu. Okay, Ctrl X. Ctrl X dia untuk kita gunting. Kita cut dia. Jadi yang tempat asal dah tak ada. Kalau Ctrl C, Ctrl V, yang asal masih ada. Okay.
bawa dia dekat atas yang kita nak dia paste. Okey, tekan enter sekali. Okey, control V. Okey. So, okey ya. Save, tekan ni save ni. Tekan save. Ataupun save. Control S pun boleh. Okey, sekarang kita dah berjaya letak gambar tu elok-elok kat atas, kita besarkan dia. Okey, sekarang tengok, klik dekat situ. Dia ada dekat situ gambar kan? Okey, sekarang kita boleh pilih. Cuba je semua-semua tu. Pilihan ada 6 macam tu. Tengok apa yang berlaku. Pilih, lepas tu pilih yang tu pula. Pilih lah mana-mana. Yang tu dia akan langgar gambar tu. Di belakang gambar ada tulisan. Okey. Kita pilihlah mana yang kita nak. Okey. Kita dah ada gambar tu. Contoh gambar ni, saya pegang dia, lepas tu saya tolak dia. Saya nak letak dia tengah pun boleh. Cuba letak. Okey, letak dia tengah-tengah macam cikgu punya. Bawah sikit. Bawah lagi sikit je. Okey, dah lepas. Okey. So, dekat gambar tu, okey, klik ada gambar tu. Sekejap ya. Okey, klik pada gambar tu. Lepas tu, nampak tak keluar? Klik gambar, tak klik mouse. Okey, kemudian dia keluar insert caption. Okey, pilih yang tu. Okey, figure 1 nampak tak dia keluar tu. Lepas tu buat semicolon. Gambar bersama Putri apa? Putri Fida. Lepas tu tolok-lok lah, kita tak kenal yang puan lagi seorang tu, Puan Syarifah Syahura. Puan Syarifah Syahura dan Cikgu Iris. Ya, enter. So itu adalah dia punya caption kepada gambar. Nampak cerdik kan? So sekiranya kita tak puas hati dengan dia punya font, kita tukar lah. Kita ni asyik tak puas hati je kan? Ada je tak puas hati. Macam tu lah. So kita nak gambar tu, kita nak tulisan tu warna biru. Dan kita nak dia tengah-tengah center. Okay, cantik kan? So, okay. So sekarang ni, data dah ada ni kan? So kita print screen sekali. Lepas tu kita hantarlah dekat Telegram tu. Print screen sekali. Print screen. Tak jadi. Tekan, you punya kena tekan function. Okay. Kemudian ambil full screen ni. Okay. Kemudian pergi dekat Telegram. Kemudian Ctrl V. Send. Okay. Pandai kita. Okay. Belum masukkan dalam Telegram. Dah. Telegram. Okay. Dah kan? Send. Okay. Satu cikgu punya, satu putri punya. Okay. So, kita ingat yang tu. Contohnya macam mana contohlah. Macam mana nak insert ni. Kita lupa tadi macam mana. So, kita pergi ke situ, right click. Ni, insert caption. So, katalah insert caption ni, kita ada anak panah. Lepas tu kita print screen. Kita print screen. Lepas tu kita ambil full screen. Kemudian kita pastekan. Sebabnya nanti kita buka ni. Tekan Ctrl V. Sebab itu adalah nota kita lah. Walaupun ada nota video tu, dia akan record. So, macam mana dia nak insert gambar, nak letak tajuk tu? Oh, dekat situ. Insert caption. Nanti lupa. Lepas seminggu lupa dah. So, okay. InsyaAllah tu. Dia kena buat selalu macam driver license kan. Dah ada lesen kereta dah. Apa nama? InsyaAllah tu.
Yang lepas SMT dah buat semua. Ya, macam saya hantar yang lahir 2006 tu saya hantar ke Perlis. Okay. Perlis tak ramai rakyat. So macam you kata ayah dekat UUM ke kampung kat mana kampung? Pahang. Pergi ke Pahang. Duduk situ dalam 2 minggu. Kalau dekat sini kita register sekarang ujung tahun baru tahun depan. So dah lah mahal kan. Lepas tu lambat sebab rakyat ramai dekat sini. Okay, so dekat sini kita stop recording.